Lagi satu produk yang Pak Din guna untuk dalam polybag Pak Din yang Pak Din gunakan selain pada tawikun, Pak Din ada gunakan untuk semburan pada polybag tanah ni menggunakan ketosan. Ni ketosan, kemudian Pak Din akan combine dengan cuka kayu daripada tawikun. Yang ini memang dua benda ni yang Pak Din guna untuk penyediaan tanah dalam polybag. Ini satu lagi produk yang Pak Din highlight sebab dalam tawikun dia memang ada ketosan, tapi Pak Din nak upgrade lagi ketosan tu. Ketosan ni adalah daripada cengkerang. Sebenarnya Pak Din dah guna. Jadi ini satu produk yang bagus. Macam ada kat sini. Dia baik untuk pokok, untuk daun, batang, akar apa semua. Yang penting sekali dekat sini anti kulat dan juga serangga, racun bio semula jadi tidak toksit, dan benda ni adalah organik daripada cengkerang yang Pak Din guna dalam pertanian Pak Din juga. Ini adalah satu produk yang Pak Din guna selain daripada tawikun, Pak Din guna ketosan. Ketosan ni Pak Din akan combine dalam produk tawikun Pak Din. Kemudian dalam penyediaan tanah memang Pak Din akan siram sebelum Pak Din tanam, sedia Pak Din akan siram menggunakan ni dulu. Dan cuka kayu. Penting dua produk ni Pak Din gunakan untuk penyediaan polybag Pak Din. Produk ni ada di beg kuning Pak Din Jadi sesiapa yang nak beli boleh tekan dekat akaun kedua Pak Din, beg kuning. Dalam beg kuning tu dia yang kecil 350 ml, yang ini 5 kg. Nanti tengok dekat beg kuning Pak Din. Akaun kedua Pak Din, kebun Pak Din Nenas. Tolong follow lah Tolong support Pak Din, follow Pak Din, dan sesiapa yang nak barang-barang situ pun macam-macam barang yang Pak Din dah keluarkan. Jadi support Pak Din lah campuran dalam tong racun ni Pak Din, tong racun Pak Din guna ni adalah 20 liter. Jadi bermakna 20 liter 20 ml untuk ketosan, dan juga Pak Din campur cuka kayu 20 ml juga untuk 20 liter. Jadi Pak Din campur macam ni. Biasa Pak Din campur. Sini. Kalau tak ada tak apa, tak ada menjadi masalah kita guna produk tawikun je. Tapi macam Pak Din ni, produk ni memang ada, Pak Din mudah dapat. Jadi dekat beg kuning Pak Din, akaun kedua Pak Din tu, kebun Pak Din Nenas, akaun kedua Pak Din ada. Pak Din sediakan beg kuning untuk ketosan ni. Dia bagus untuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Dia adalah produk organik daripada cengkerang. Tengok, Pak Din akan sediakan dulu polybag ni, kemudian Pak Din tembak dulu sebelum Pak Din tanam. Pak Din biarkanlah dulu macam ni. Dia bagus untuk tanah Tengok. Cukup sekali untuk Pak Din. Tapi kalau dah tumbuh tu, kita boleh campur ketosan ni dalam produk tawikun untuk foliar je, untuk daun tak ada masalah. Kalau ada kita sediakanlah, kalau tak ada tak apa, boleh guna produk tawikun dan produk yang tuan-tuan suka lah